kadang-kadang Allah bagi dia pada kita bukan dengan sebab ibadah kita, tapi memang dia nak daripada awal ni. Memang dia cipta kita untuk menjadi kekasih dia daripada awal lagi, sejak pada azali lagi. Tuhan cipta kita macam ni, laluan kita macam ni, hidup kita macam ni, keluarga kita macam ni, pengalaman kita macam ni, ujian kita macam ni. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad itu disebut lawikhtaraqalu, kalau ia memilih kamu, dia pilih. Banyak juga di kalangan para awliya bukan lepas asal-asal ibadah, lepas ahli maksiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau dah Allah nak dia, tak ada, tak kata apa lah. Lawikhtaraka lirububiyatihi, jikalau memilih ia akan engkau bagi ketuhanannya, maqata'aka anhu, pasti ia tidak akan memutuskan engkau daripada dia. Faham? Kalau dia dah pilih kita untuk dapat dia, ketika itu insya-Allah sampai mati kita akan dapat